saya masih teringat lagi wajah pasangan suami isteri yang sangat kuat ini hadir kepada saya dengan muka yang stres, muka yang rasa macam terlalu lama tunggukan tangisan baby. Tunggu tapi tak pernah hadir. Inilah perjuangan Puan Zafira dan suami dia, kan, suami yang dah lama tunggu bermacam-macam cara tapi masih belum mendapat cahaya mata. Puan Zafira datang berjumpa saya dengan harapan yang sangat menggunung sebab mereka dah usia 3 tahun dengan berbagai cara tapi masih tak ada mendengar, tak dapat lagi nak mendengar tangisan baby daripada zuriat sendiri. Ini adalah cerita mereka yang dah struggle, kan. Akhirnya Dr. Mu beri kata-kata semangat pada dia, awak boleh, awak kena usaha sampai insyaAllah. Kadang-kadang kata yang kita bagi ni boleh membuatkan, bukan dapat menyelesaikan masalah orang, kan, tapi dengan kata-kata ni dapat membakar semangat dia untuk terus berusaha untuk tengok masa akan datang untuk mendapat zuriat sendiri. Makanya lah bermula titik Puan Zafira dengan suami sama-sama mengamalkan susu protili Mama Tubi dan Papa Tubi. Rupanya susu ini menjadi sebab untuk mereka mendapat cahaya mata sendiri. Temu rasa sangat terharu apabila satu hari Puan Zafira sharekan akhirnya berjaya bergaris 2. Bila nampak je garis 2 tu, terus Dr. Mu tu, ya Allah, cantik, kan. Kita pun sama-sama mengalirkan air mata sebabkan terlalu terasa macam mana perjuangan mereka untuk dapatkan cahaya mata. Untuk orang yang tak pernah rasa, 3 tahun tu adalah satu jenis yang sangat panjang. Dan untuk orang yang kahwin terus dekat, dia tak akan rasa feel macam ni. Tapi itulah nikmat sebenarnya. So, hari ini mereka datang dan bertemu dengan perasaannya super happy. Alhamdulillah. Jadi pun grow dengan elok. Itulah yang kita nak. Kita nak cahaya mata yang sihat dan sempurna. Okay, buat korang yang seperti Puan Zafira ni masih menanti-nanti zuriat sendiri, tak dengar lagi tangisan baby, so korang bolehlah hadir dalam hidup bertemu untuk bertemu bantu korang. Dan jangan pernah putus asa, teruskan berusaha, kan, usaha dan terus berusaha. Dan korang juga boleh ikhtiar dengan susu protili Mama Tubi dengan Papa Tubi. Khas buat korang yang sedang berjuang untuk dapatkan garis 2.